Assalamualaikum, hai korang, selamat kembali ke YouTube channel Cik Man Rock TV. Okey, dalam episod travelog kali ni, Cik Man Rock dan family kita orang datang jalan-jalan dekat Gua Kerbau yang terletak di Kok Diang, Kedah. Okey, jom saya cerita serba sikit mengenai Gua Kerbau ni. Apa yang ada dekat sini, guys? Okey, kalau korang nak tahu, Gua Kerbau ni menyimpan pelbagai sejarah. Okey, antara sejarah yang paling popular sekali ialah dikatakan pernah menjadi lokasi penting bagi Angkatan Perang Kedah menentang Kerajaan Siam pada suatu ketika dahulu yang dipimpin oleh Sultan Ahmad Tajuddin. Telah berlaku satu peristiwa peperangan hebat antara Angkatan Perang Siam Justeru. Gua berkenaan dijadikan sebagai markas utama Angkatan Perang Kedah bagi melatih tentera mereka untuk menentang Angkatan Tentera Siam. Ketika menjadi tempat latihan angkatan tentera, gua tersebut dikatakan mampu memuatkan seramai 70 hingga 100 orang menjalani latihan dalam satu-satu masa. Selain itu, ia turut dilihat sebagai satu lokasi strategik sebagai tempat persembunyian Angkatan Perang Kedah daripada serangan tentera Siam. Dahulunya, Kok Diang pernah menjadi pusat pemerintahan dan ketenteraan bagi Kerajaan Kedah sejak 300 tahun dahulu, antara tahun 1321 hingga 1619. Di kawasan ini juga, Kota Harun turut wujud sebuah kota yang digelar sebagai Kota Seri Putih. Okey, kalau kita rewind jauh ke belakang lagi, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan sebelum ni, gua tersebut dikatakan pernah menjadi satu lokasi penempatan bagi masyarakat purba juga. Ia pernah dibuktikan melalui beberapa penemuan artifak, antaranya alat-alat yang diperbuat dengan menggunakan batu oleh penduduk prasejarah Neolitik. Menurut Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, keseluruhan keadaan geologi di kawasan gua itu terdiri daripada bukit yang terbentuk daripada struktur batuan kapur. Okey, satu lagi yang menarik, orang kata Gua Kerbau juga terkenal dengan cerita mitos Sang Kelembai. Mengikut versi kat sini, Sang Kelembai dikatakan telah menyumpah seekor kerbau menjadi batu di kawasan gua ini. Gua Kerbau ini merupakan salah satu destinasi pelancongan yang menarik di negeri Kedah. Tetapi apa yang mengecewakan saya apabila saya datang kat sini adalah keadaan gua ini sangat tak terjaga, dipenuhi dengan sampah sarap yang banyak. Serta saya lihat petugas kebersihan pun tak buat kerja, dia tidur je dekat bawah gua tu. Dan keadaan sekitar gua ni juga berbau busuk. Dan ini amatlah menyedihkan dan mengecewakan lah. Sangatlah sayang kalau kawasan yang cantik seperti ini dibiarkan saja tak terurus, busuk dan penuh dengan sampah korang. Lihatlah keadaan sampah sarap yang penuh dekat kawasan ni. Ini amatlah mengecewakan. Kemudahan infrastruktur dia juga tidak terjaga dan dibiarkan rosak macam tu je, guys. Sungai-sungai yang mengalir di sekeliling Gua Kerbau ni juga dilihat agak sedikit tercemar. Cuma nasib baik tak teruk sangat lah. Tapi kita berharap agar supaya pihak berkuasa tempatan pandanglah dan cakna mengenai perkara ini dan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memelihara kebersihan dan keindahan Gua Kerbau ni. Lantiklah kontraktor yang betul-betul boleh buat kerja, bukannya sekadar lantik di kalangan kroni-kroni sahaja, sebab ianya tak mendatangkan keuntungan kepada negara. Okey, setakat itu saja nukilan saya. Bye.